Yang dulu punya kan, takut siling tu pun dah itu tu. Takut cik kalau dapat rumah baru, syukur Alhamdulillah dapat raya. Kita nak setiap keluarga ada rumah. Jadi untuk memastikan semua keluarga ada rumah, kita masih perlu mengekalkan tahap rumah mampu milik itu sendiri. Dan kalau ikut dari segi keseluruhan pencapaian kita, kalau kita sasarkan sehingga tahun 2030, negeri Melaka perlu mencapai sekurang-kurangnya 88% semua rakyat ada rumah. Tapi kalau tahun sekarang ni kita dah capai lebih daripada 86%. Ini menunjukkan bahawa pencapaian untuk penyediaan rumah mampu milik di Melaka bagi keluarga sangat baik. Nanti dapat rumah sebiji bina baru. Saya banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Menteri Terau dan juga dapat rumah baru. Memang selesa betul. Sebab apa, yang dulu punya kan, takut siling tu pun dah itu tu. Takut cik kalau dapat rumah baru, syukur Alhamdulillah dapat raya tu.